Ada lagu kegilaan orang ramai, Gangnam Style. Apa hukum dengar dan minat lagu ini? Baik. Dia Gangnam ni sebuah bandar yang sebelah selatan. Belah Seoul ni dia besar, berbelah-belah kali rasanya besar daripada Kuala Lumpur, bandar raya Seoul. Memang hebat sungguh nah. Boleh letak Kuala Lumpur dalam Seoul ni 12 atau 8 buah Kuala Lumpur. Maka di belah 4, sebelah selatan kanan dia ada bandar besar namanya Gangnam. Gangnam ni kawasan hiburan. Penuh dengan pub, dengan karaoke, dengan pusat hiburan, dengan disko. Dan di siang hari ada 2 batang jalan dibenarkan menari-nari di tengah jalan untuk melepaskan tension bagi rakyat Seoul. Maka di sinilah ceritanya tarian Gangnam, kuda gila. Jadinya dia pun jogetlah gitu. Haram ke tak? Jawabnya, siapa yang berjoget? Laki-laki. Baik, menggayakan ada tak benda yang menggairahkan? Tak ada, tak haram. Ada gaya gairah, baru haram. Baik, kalau tidak haram tapi terlompat-lompat begitu, mengaibkan tak? Aib. Maka hukumnya gugur muru'ah, menjatuhkan maruah sendiri di khalayak ramai. Faham tak? Kemudian kalau yang banyak dalam Gangnam percampuran laki-laki perempuan, maka tidak ada seorang ulama yang mengatakan halal, hukumnya haram dan kena laknat. Bukan sebab nama Gangnam, tapi campur laki perempuan, menggayakan punggung betuk tunjuk korang, gayakan dada goyang perut, punggung kocok pula, bukan kecek-kecek punggung macam beseng sebelah. Maka yang tukang tengok ayah haji pun cabut piyuh. Maka haram ke tak? Senang saja kita takdirkan Nabi masih hidup, Nabi tengok, Nabi suka tak? Sudah tentu kita dapat jawab, Nabi kata haram benda yang macam ni. Maka begitulah. Melainkan dia Gangnam tu dengan laki bini tak ada masalah. Kerana nak berseronok yang Gangnam. Katanya tu imam pada bini dia. Tak ada masalah lah. Kerana menggairah pun bini dia tak ada masalah. Bini kita tak ada nak Gangnam ke, nak masuk dalam guni tak ada pasal isteri kita halal daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Kita balik ke gigi, kita kata yang mari jap, you tulis menari sikit, I nak tengok, wajib kena taat. Biar tak pandai pun kena pusing-pusing juga. Pasal yang suruh tu suami kita. Betul tak? Atau dia kata, laki kita kata, aku nak tengok mu buka kain sekali, aku duduk tengok tengah jalan sakmo jadi sting aku. Aku tengok mu lah, mu aku kahwin dah, tak haram, tak dosa, kena buka kain depan untuk laki kita. Tengok tak boleh. Haram tak? Tak haram. Itulah nikmat berumah tangga. Malah esok bini pula suruh tu imam. Malam saya dah lanjang, tu imam lanjang pula, saya nak tengok ini. Tu imam naik atas mesin basuh, pusing. Tak boleh. Ni pada luar ramai-ramai duk tunjuk ke punggung korang. Tunjuk ngelapu spotlight pula. Waduh, kalau kambing semua.